Walaupun Sayyidina Usman mewakafkan benda tu, tapi terlalu banyak orang yang nak pergi beli kurma daripada taman tu. Jadi kerajaan Saudi bukalah satu bank account yang bernama Usman bin Affan, dan kerajaan Saudi ambil duit daripada hasil tu untuk pergi berderma kepada orang. Jadi betapa besarnya pahala Sayyidina Usman ni, sampai sekarang pun pahala dia masih lagi mengalir. Tak dilupa juga ketika pemerintahan dia sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, zaman pemerintahan beliaulah yang paling lama, iaitu 12 tahun. Masa pemerintahan dia banyak pembaharuan yang telah dibuat. Antara yang kekal sampai hari ini ialah sistem resam Usmani. Projek ni adalah pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf sahaja. Disebabkan dahulu Al-Quran datang dalam pelbagai dialek dan juga logat, Sayyidina Usman tak nak kita terkeliru, jadi dijadikan jadi satu mushaf sahaja. Inilah yang kita pakai sampai hari ini, iaitu mushaf resam Usmani. Selain itu, zaman pemerintahan dia lah yang Islam tersebar sampai ke Kepulauan Cyprus, Tajikistan dan juga Azerbaijan. Wak Ima banyak sumbangan di dalam Islam, tapi zaman dia jugalah yang paling banyak timbul fitnah, antaranya pembakaran Al-Quran dan juga cincin Nabi. Disebabkan itu, akhirnya Sayyidina Usman syahid disebabkan ditikam oleh seorang pemberontak. Ketika dia syahid tu, sebenarnya dia sedang membaca Al-Quran, dan kalau dilihat kepada mushaf Al-Quran yang lama, dekat surah Al-Kahfi, perkataan wal yatalattaf tu ada warna merah. Ini bagi memperingati peristiwa Sayyidina Usman ni dibunuh, disebabkan darah dia tu terpencit dekat ayat wal yatalattaf tu. Akhirnya Sayyidina Usman dikuburkan di perkuburan Baqi'. Jadi inilah kisah seorang sahabat Nabi yang menjadi menantu Nabi sebanyak 2 kali, dan tanpa dia memang kita tak dapat merasai nikmat untuk baca Al-Quran sampai sekarang.